Okey, Assalamualaikum dan sejahtera. So, hari ini saya ingin berkongsi dengan anda apakah soalan yang akan ditanya oleh interview di US Embassy nanti. Sebelum anda diinterview, anda haruslah mengisi borang di S160 dan juga membuat pembayaran untuk mendapatkan orang kata temuduga di US Embassy. Okey. So, jika anda ingin mendapatkan maklumat lebih lanjut tentang perkara ini, anda melihat link di bawah inilah. Okey, setelah anda isi semua tersebut dan anda telah memohon tarikh yang sesuai untuk anda pergi temuduga dan anda telah sampai ke sana. Okey. Untuk tambahan, pastikan anda bawa my card anda, pasport anda, satu kopi gambar, dan juga confirmation application yang tarikh temuduga anda itu sebelum anda pergi ke sana. Ini yang penting, bawa 4 dia dulu. Okey. Kalau 4 ni tak ada, maka anda pun tak ada di temuduga. So pastikan inilah. Maklumat lengkap memang ada di bawah link di bawah ini, saya terangkan dengan jelas untuk anda. Okey. Okey, katakan anda telah isi semua dan telah tiba waktu tarikh untuk temuduga. Lalu ada pertanyaan dari anda. Apa soalan yang sering ditanya oleh penemuduga di US Embassy ni? So, di mana sahaja pengalaman dengan ramai rakan kita dalam bidang consulting ni, ramai rakan kami yang pergi ke US dan berbagai negara lah. So, kita telah melihat satu, orang kata, soalan wajib ditanya oleh mereka lah jika anda pergi ke sana. Dan ramai ada yang gagal, ada yang berjaya menjawab soalan-soalan tersebut. Okey, yang paling utama ditanya, okey, saya beri jawapan bahasa Melayu, okey, bukan bahasa English. Dia tanya adalah, what purpose to US? What is your purpose to US? Apa tujuan kamu datang ke United States? So, anda akan terangkan dengan jelas. Jika anda buat B1, B2, bermakna anda ingin membuat discussion tentang projek atau training. Itu terangkan dengan jelas. Dan lebih baik kamu memberikan orang kata borang invitation yang diberikan oleh company sana kepada anda untuk datang ke sana. Lebih mudah. So, ditanya, apa tujuan anda datang ke sini? Ni cik, ini tunjukkan borang tu. Dia akan baca apakah ada di training schedule, agenda anda. So, selesai dengan mudah. So, jika anda ada borang invitation, lebih mudah. Okey? Itu soalan pertama. Kalau tak ada, anda akan jawab dengan jelas kepada mereka lah. Okey? Nombor 2, lepas tu dia akan tanya, jika semasa anda training atau membuat discussion di sana, siapakah yang akan, orang kata, menanggung kos anda? So, biasanya kos ini akan tanggung oleh syarikat di Malaysia lah. Sebab semua pembayaran flight ticket semua memang diuruskan oleh, orang kata, syarikat anda bekerja lah, bukan di syarikat sana. So, ramai yang kadang-kadang salah cakap, syarikat sana bayar, bukan. Kerana kita yang dibayar. Salah faham ini sering berlaku, dan jika salah faham ini berlaku, maka akan menyebabkan anda gagal. So, pastikan anda faham soalan yang diberikan. Jangan mana-mana jawab soalan yang salah. So, dan soalan nombor seterusnya, adakah anda pernah pergi ke negara lain sebelum ini? So, jika ya, betul ke ya? Dan dia akan refer pada anda punya DS160. So, pastikan jawapan anda dengan DS160 anda itu adalah sama. Jika pernah tulis saya pernah pergi ke Korea Selatan, cakap anda pernah pergi ke Korea Selatan. Jika tidak, jangan cakap anda pernah pergi. So, pastikan anda jawab soalan itu sebiji dengan DS160. So, pernahkah anda pergi ke negara lain? Jika tidak, tidak. Jika ya, bergantung pada DS160 anda. Okey. Dan soalan paling popular sekali yang sering terlihat sejak kebanggaan ini adalah, adakah anda mempunyai, orang kata, aset di Malaysia atau property di Malaysia? Yes. Anda kena prepare. Ini saya minta anda prepare lah satu atau mortgage atau surat jual beli rumah ke, tunjukkan mereka terus. Sebab soalan ni soalan yang agak popular kerana mereka takut anda memohon B1, B2 tapi sebenarnya anda nak bekerja di sana. So, jika anda ada harta di Malaysia, ini membuktikan anda akan balik semula ke Malaysia. So, ini adalah soalan yang paling popular, salah satu soalan paling popular ditanya oleh pihak peneluga di US Embassy. So, pastikan bawa dokumen tambahan dan beri pada mereka. Okey? Apa dia dah tanya lagi lah, adakah you single, adakah anda masih lagi kata sudah berkahwin? Tidak, saya sudah berkahwin sebab dari S160 anda. Kalau anda ada spouse, saya dah tulis itulah, saya sudah berkahwin. Okey, so lepas tu bertanya lagi soalan tambahan adalah, what is your job what is your job scope? Terangkanlah job scope anda dan expertise anda yang diperlukan oleh company sana untuk membantu anda. Apakah job scope anda ini membantu kerja di sana? So, anda kena explain dengan cara yang betul. Okey. Dan lepas tu dah tanya lagi berapa lama anda akan tinggal di sana. So, biasa kita tinggal 2 minggu atau seminggu, bergantung pada arahan yang diberikan oleh pihak syarikat anda serta juga borang invitation yang diberi kepada anda. So, itulah soalan yang sering dan kerap ditanya oleh peneluga UMC.
So pastikan jawab dengan jujur dan pastikan jawapan anda dengan DS10 ni adalah lengkap. So ada satu rakan saya pernah gagal lah. So anda bekerja, anda pergi sana untuk bekerja, terus fail bekerja ni ada bekerja, anda bukan bekerja tu, anda bagi training dan buat discussion so jawapan kena lengkap. Dan satu lagi soalan yang pernah berlaku, kerja company tu, bilakah anda mula start bekerja di company anda? So dia tulis dalam DS10 anda bulan September, tapi dia cakap bulan Jun pun dia fail kan. So pastikan borang yang anda tulis tu dengan apa cakap tu adalah benar dan benar dengan ada evidence faham So untuk pengetahuan kita setiap bermula-mula di SMC ni, setiap satu hari mereka bermula beratus-ratus orang tau. So penat manusia ni punya mood masing-masing. So kita kalau boleh pemudahkan kerja mereka, kita submitkan dengan data-data, dengan form-form atau berborang yang kita ada, kita kasih dia mereka untuk memudahkan urusan pendemudagaan. So kita ingat penat. Kalau anda satu hari mengambil masa pada 100 orang, 200 orang, rasa letih lah. Contohkan anda interview pada pukul 11 pagi. So sebelum ni 8 pagi dah start 8 pagi sampai pukul 11 tu ramai orang. Anda ke 11 mood dia dah penat lah. So prepare data untuk mereka. Dan mereka ni sebenarnya ada orang yang telah menduga bergibu-gibu orang. Dan mereka ada orang yang mahir dan boleh baca jika anda bohong atau tidak. So rasa jujur menjawab soalan yang berikan. Jangan gabra, kena confident. So preparekan ini soalan jawapan dan soalan saya berikan ini adalah jawapan yang kerap ditanya. So buat preparation anda buat preparation yang lengkap. Jangan terlalu confident. Soalan ni, kenapa anda berada apa tujuan anda berada di United States, apakah job dan job scope anda, kenapa anda nak pergi ke negara lain, lepas tu di mana anda dah tinggal semasa tinggal di US, pernahkah anda berkahwin, adakah mempunyai property di Malaysia. Preparekan dokumen jika ada dan jawab dengan tenang So inilah tips atau soalan wajib. Saya banyak berpuluh-puluh orang sampai lihat. Ini soalan yang kerap ditanya dan saya harap anda bersedialah untuk menjawab soalan ni. Terus interview berapa lama ni? Hanya dalam 5 minit, 3 hingga 5 minit sahaja. Amat cepat tetapi yang itulah menentukan sama ada bisa anda di-approve atau tidak. Amat penting di situ Okey, saudara-saudara, terus jika anda nak belajar cara memohon visa B1, B2 menggunakan DS10 dan juga bayar fee, link bawah ni Okey, Assalamualaikum.